Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi dalam sesi rakaman Audiosia Jago Bumi bersama saya Lokman. Dan saya Rijal. Ya, dan pertamanya saya rasa kita nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua penonton dan pendengar yang setia mendengar lah dan juga tengok kita di saluran YouTube kita. Sekarang saya rasa sudah hampir lebih 13,000 subscribers. Terima kasih kepada semua yang setia dan terus mendengar kita punya setiap episod. Kita mungkin pada hari kita merakam episod ini, Rizal, sebenarnya kita baru sahaja mendengar ataupun mendapat khabar berita yang duka, yang sedih, bukan sahaja kepada kami berdua, malahan kepada Malaysia dan boleh juga saya cakap yang ini adalah satu berita sedih untuk kebanyakan kita di rantau ASEAN, iaitu dengan berita pemergian Allahyarham Tun Abdullah Badawi, Abdullah Ahmad Badawi, mantan Perdana Menteri Malaysia kelima. Dan saya rasa walaupun mungkin kita dalam apa orang panggil episod yang sebenarnya ialah hari raya kan, hari gembira, tapi tak elok kalau saya rasa kita tak ungkap sedikit kelebihan ataupun kebaikan beliau sepanjang menjawat sebagai Perdana Menteri Malaysia kelima. Saya rasa mungkin untuk pusingan ini sebab kami pun hari ini ada tetamu. So sebelum kita bersama dengan tetamu pada hari ini, saya rasa pertamanya yang perlu kita sebut adalah Tun Abdullah sebagai Perdana Menteri, ataupun kebanyakan kita lah apa orang panggil lebih senang memanggilnya sebagai Pak Lah. So kita ingat masa tu saya masih kecil, tapi saya ingat beliau adalah orang yang pertamanya dikenali sebagai bapa modal insan. Kerana apa? Kerana semasa beliau menjawat sebagai Perdana Menteri, beliau yang mengasaskan ataupun mengemukakan idea Islam Hadari. So like literally translate as Islam yang moden. Kalau kita tengok latarnya pada ketika itu, mungkin saya rasa sekitar 2002 ataupun 2003, 2004 macam tu beliau jadi Perdana Menteri. So apa yang jadi adalah pada tahun 2001, masa itu kita semua tahulah, sama ada you dah lahir ataupun you tak lahir, ada satu kejadian 9/11. WTC World Trade Center bangunannya dilanggar, ada banyak teori konspirasi. Tapi pada masa itu Islam itu ditomah dengan pelbagai tuduhan. So Tun pada masa itu, Pak Lah pada masa itu sebagai Perdana Menteri, dia wujudkan Islam Hadari ini untuk tunjulkan perspektif Islam yang mungkin lebih moderat, lebih kena dengan apa orang panggil masa moden lah, yang pada masa itu ada. Dan saya rasa sebenarnya salah satu kelebihan ataupun apa yang beliau sumbangkan kepada negara kita adalah untuk memastikan standard halal negara itu bukan sahaja diterima di dalam negara, tetapi juga diterima pakai di peringkat antarabangsa, di peringkat global. Dan kita boleh lihat sekarang, kalau teman-teman, kawan-kawan, pendengar dan penonton boleh Google contoh sebagai untuk makluman adalah Halal Development Corporation, GDC. So itu adalah zaman Pak Lah semasa beliau jadi Perdana Menteri. Banyak lagi benda-benda lain. Saya tengok apa orang panggil rakan-rakan punya komen di laman sosial. So itu on saya punya part. Rizal mungkin nak tambah juga. Dan bila kita bercakap dengan pasal Pak Lah lah, mantan Perdana Menteri yang kelima, of course yang kita akan cakap adalah Economic Corridor. So dia dah tubuhkan 5 Economic Corridor, antaranya adalah Economic Corridor Pantai Timur. Dan tak juga lupa kita juga on Iskandar Puteri. So the development of Iskandar Puteri itu juga adalah hasil daripada kepimpinan Pak Lah jugalah. Dan tu on the Economic Corridor. And then of course bila kita cakap pasal Pak Lah, Smart Tunnel lah. Kuala Lumpur sering kali dilanda banjir kilat. Kalau dulu kalau Kampung Baru tu hujan, you akan takut lah. Of course Sungai Kelang tu akan naik tinggi. Dan partly antara inisiatif dia adalah dia bawa lah the cadangan of Smart Tunnel tu. Dan mungkin untuk segmen yang inilah saya rasa untuk memperingati pemergian Allahyarham Tun, saya ada baca satu komen
juga sebenarnya adalah berkenaan dengan bagaimana beliau ini seorang peribadi yang bukan sahaja masih hidup, dia menyatukan orang. So kalau kita tengok sejarah lah, ini mungkin kita off track sikit, bukan alam sekitar, tapi saya rasa it's good to do the honor hari ini. It's good to do the honor today untuk kita singkap balik sebenarnya masa PMX di penjara pada saya rasa 2004. So Pak Lah adalah individu yang bertanggungjawab mengeluarkan beliau daripada penjara ketika itu. Dan masa kami rakam ini, kita tengok ada banyak pemimpin-pemimpin daripada tak kira mana-mana parti politik, daripada dalam negara, luar negara, mantan Perdana Menteri Singapura pun tadi saya sebelum datang ke rakaman ini kita lihat dia hadir. So dia bukan saja menyatukan orang-orang yang berbalah itu semasa dia hidup, tapi juga semasa beliau telah pergi. So saya rasa itu untuk segmen ini. Kita ucapkan salam takziah kepada seluruh ahli keluarga Allahyarham, dan kita sedekahkan Al-Fatihah, semoga roh beliau ditempatkan di kalangan orang-orang beriman. Fatihah. Fatihah. Selamat Raya juga. Selamat Raya adik-adik sekalian. Good to see you again. Sebab kita nak tak lemang tu kita tak makan. Kita makan nasi khabu dengan laksa gitu lah. So it's like Kelantanis kan, kita very proud about our food and food. Macam tu je, kita simple begitu. Saya nak tahu, tahun ni berapa pasang akak punya baju raya? Saya ada satu sahaja baju raya. Mesti episod pertama saya yang host kena tanya. Saya kena nak green. tahu. Rumah kita pula, almari kita tak membesar badan kita je yang membesar ni kan. banyak kita kena sekolah gitu. Makan sikit je. Dia dah cakap kan ramai orang ini dan baju ni baju siapa dan tahu dah baju orang mati. Baik, kembali lagi kita di dalam Audiosia Jaga Bumi, dan hari ini seperti yang kita maklumkan tadi, kita ada seorang tetamu sempena edisi khas Aidilfitri 2025 ini. Saya bagi Rizal lah untuk kenalkan siapakah tetamu kita, dan teruskan. Dan tetamu kita hari ini adalah dia prominent lah dalam sirkular ekonomi saya rasa di Malaysia. Kak Nik Suzila. Hello, hi. Panggil saya Suzi aja, Dik. Dik. Selamat Raya juga. Selamat Raya adik-adik sekalian. Good to see you again. Dah 2 tahun kita tak jumpa akak. So this is our last was Youth Celebrity Forum. Betul. Yang pertama. And then kita jumpalah Hari Raya Aidilfitri, dan kita dikabarkan bahawa akak telah pun berkahwin. So tanya. Terima kasih. Dan mungkin kita hari ni kita akan cerita more on apa yang you buat lah. Basically is more on fashion kan, cloth. So mungkin akak boleh cerita sikit, kita kupas sikit lah. So how's your Ramadan and Raya this year? Saya celebrate Ramadan dan Hari Raya dekat Malaysia tahun ni. Dia macam biasa. Biasa kat luar negara? Tak adalah kat sini je kita. Okay. Dekat rumah pak saudara. Okay. So basically makin dah tua ni kita badan dah tak larat lah nak pergi ramai orang kan. So saya beli tahun ni satu rumah sahaja di mana pak saudara saya semua, cousin semua dekat situ. Biasalah. Nama saya Nik kat depan kan. So of course kita makan nasi dagang. Dalam culture kita tak ada lemang ya. Ikan ayo. Ikan ayo. Kita makan ikan ayo dengan udang, and then so makan balik tidur, tengok TV. So very very simple Hari Raya dekat Petaling Jaya aje. Ingat kat Kelantan? Dah I tak balik Kelantan lama dah. I kecek je Kelantan. Sebab ada bagi hint nama Nik. Nama Nik, yes. Lama. Kat Kota Baru. Dah. Okay. So dan bila kita cakap pasal Hari Raya, akak dah tak balik kampung. So mungkin ada tradisi yang mungkin akak bawa lah daripada Kelantan,
ke Lumpur. If let's say tadi dia cerita makanan sedagak, ikan ayo kan. Cuma mungkin ada tradisi lain yang mungkin family lain tak buat, tapi you buat. Okey lah, sebenarnya saya memang dibesarkan kat KL throughout the way kan. So basically kalau orang Kelantan ni biasanya everything else is the same except for dua benda lah kan. Satu tu bahasa kita memang kecek Kelantan lagi kat rumah kan. Like regardless kita duduk mana-mana kan, kecek Kelantan is mandatory. Nombor dua tu apart from nasi daging, kita lah kata yurat kita nak tak lemang tu kita tak makan. Kita makan nasi khabu dengan laksa kita lah. So it's like Kelantanis kan, kita very proud about our food. Macam tu je, kita simple begitu. Okay. Kalau orang Kelantan ni lagi satu makan like kuih kita jalomah, tai itik. I do not know whether korang pernah dengar jalomah ya, tahi Pernah itik. dengar, pernah makan, pernah rasa. Suka ke tak? Do you like it? Suka. So you ada sweet tooth lah, suka lah. Pernah makan? Tak pernah. Boleh try lepas tu. So lah bila saya cakap pakai tai itik, orang cakap biar benar you ni tai itik, tapi memang it is the name. Itu je. So in a nutshell, kita Kelantanis, right? So kita memang everything is about food, and also in the end it's about our language mostly. Yeah. So akak adalah seorang yang terlibat secara langsung dalam industri fashion. Saya boleh cakap macam tu lah. Sebelum kita terang dengan lebih lanjut sekejap lagi. Cuma saya nak tahu, tahun ni berapa pasang akak punya baju raya? That's a very good question. Saya ada satu sahaja baju raya. Satu sahaja. Yang ini ataupun skirt saya ni saya beli tahun ni. Lepas tu top ni saya tak pakai, tapi saya matchkan dengan saya. Top ni saya beli 15 tahun lepas kat Jakarta. Tu saya sedar kata harga apa, what do you call that, dia punya corak dengan colour sama, so saya matchkan dia. Okay. Yeah, mix and match. Mix and match. Yes. Okay. So Rizal, soalan seterusnya untuk kita panaskan lagi episod kali ni. So dia tak rasa lagi raya ni. Itulah. Ke sebab dah hari ni dah raya ke berapa? Ini raya yang ke-15. 16 How time flies. So kita pun dah di penghujung dah lah, dah raya kan. So mungkin akak banyak jemputan raya, kawan-kawan family ajak open house ke? Banyak. Tapi masalahnya sekarang kan, sebab apart from we are in sustainable fashion, but on the bigger picture, cloth ni is a circular economy ESG company kan, kita banyak kutip sampah kan. So dalam daripada bulan puasa sampai raya kan, banyak sangat kutipan sampah. Saya tak sempat nak pergi open house sebab banyak sangat tong fabric kami overflow, kena maintain, kena manage, dan banyak sangat company tengah buat recycling drive. Jawapan dia agak tidak sempat. So kepada rakan-rakan ataupun kenalan Kak Suzy yang mungkin ada hantar jemputan tapi tak nampak kelibat dia di open house anda, sibuk kutip sampah. Sibuk kutip sampah, baju-baju terpakai dan sebagainya lah. Betul. So itulah alasannya. Kita tolong jawabkan sekali harum. Betul, saya. Nanti boleh hantar je recording ni dekat kawan-kawan tu. Sorry. Saya betul-betul. Awak tahu bro. tak, kita kutip kan, clothcast kutip daripada puasa sampai sekarang ni about 100,000 seminggu tau, kilogram. 100,000 kilogram of baju. 1 tan. Bersamaan 1 tan lah kan? 1 tan is 1,000 kilogram. Akak 100,000. 10 tan. 100 tan lah dek. Okey. Kantor. Okey, dah lemah sikit fikir. Tak apa dek. 100 tan. Ya dek. Baju terpakai. 100,000 per week. Wah. So dengan macam-macam tong melimpah semua, sambil sangat pening kepala, kena pujuk ni, kena tengok Okay. So tetamu kita ialah basically Kak Nick. So Kak Nick ni sebenarnya adalah untuk penonton kita panggil Kak Nick ke? Kak Nick macam makcik nak meninggalkan kampung bakar baru. Kita panggil Kak Suzy. Kak Suzy. Suzy Kak je. Suzy lah. Kak skrip ni. Kak Suzy. Kak Suzy. So basically Kak Suzy adalah pengasas Clause Circularity, iaitu sebuah organisasi yang berdedikasi lah dalam mengalihkan pakaian daripada tapak pelupusan dan membaik pulihnya barangan-barangan tu, dan barangan tu akan dijual kembali sebagai untuk meraih pendapatan bagi komuniti wanita yang terdedah lah, vulnerable family, female communities. So
Ya, so akak nak cerita on akak punya circular economy. Mungkin akak sebagai permulaan ni akak boleh cerita ataupun singkapkan sebenarnya apa tu cloth circularity. Okay. Sebenarnya nak describe secara ringkas kan susah juga tau. Cloth circularity ni ialah it's a social enterprise whereby dia ada cabang. So cloth circularity ni dia macam payung umbrella. Bawah tu dia ada satu brand nama dia Clothcares. Clothcares is actually an advocacy brand kan. Nak suruh you buang textiles, baju-baju you semua ni, textile and clothing you, buang responsibly so that tak masuk landfills or incinerators or dengan kata lain tapak pembuangan sampah. Itu nombor satu. Okay, nombor dua, dalam cloth circularity kita ada satu brand nama dia Cloth Menap. Cloth Menap ni ialah Cloth benam. Cloth Woman Up. Woman Up. Okay. Yes, benar. Aku tak takut orang salah dengar. Cloth benam. Dia tak benam siapa? Okay, Cloth Woman Up. Okay. Buat subtitle besar sikit. Okay. Cloth Woman Up ni basically kita ambil baju-baju ataupun tekstil yang kita terima, especially denim jeans, samping awak ataupun traditional costume or even corporate uniforms, kita akan jahit dia menjadi corporate merchandise and gifts. And kita sekarang ni basically dah ada lebih daripada 60 corporate buyers daripada Malaysia dan Singapore. Di mana yang unik selling pointnya ialah kita dah train lebih daripada 50 wanita-wanita daripada B40 communities di Malaysia dan juga Majlis communities di Singapura, the zakat beneficiaries in Singapura untuk menjahit, and kita suruh orang jahit lepas tu. So dapat income. Finally, kita in a nutshell kalau you tanya berapa kita measure in US dollar sebab termasuk Singapore kita dah bayar at least 60,000 US dollar to wanita-wanita yang telah menjahit dengan kita. Frequently asked question, orang tanya, kata kalau orang tu rajin kan, dia boleh jahit kat rumah, potong-potong kain ke apa, about at least RM2,000 a month you boleh earn. Dollar? Ringgit. Yang tu ringgit pula. Okay. RM2,000. Finally kita ada cloth wear and cloth textile. So yang tu like basically kita source textiles and clothing, right? Kain daripada China mostly yang diperbuat daripada recycled plastic bottle ataupun dengan teknologi baru textile to textile jadi baju baru, kain baru kita buat jadi corporate uniform. Yang tu kita ada lebih daripada 30 corporate buyers so far. So in a nutshell, so cloth ialah sebuah syarikat ESG di mana kita nak mengelakkan textiles is diverted, kita nak mengelakkan tekstil daripada dibuang ke landfills dan juga to promote sustainable fibers. Itu cerita dia. Ya, dan mungkin untuk penonton pendengar yang baru kali pertama mendengar berkenaan dengan cloth circularity, cloth care, boleh juga sebenarnya tonton satu edisi khas. Bukan edisi khas apa orang panggil di TV7 tu yang ada orang marah-marah, bukan, tapi di saluran YouTube Boleh Perhatian MY, yang mana sebenarnya kita ada panggil Kak Suzy dalam satu dokumentari kita yang bertajuk Sampah Melata Alam Merana. So kalau nak tengok the full version boleh buat carian Sampah Melata Alam Merana. Tapi kalau nak tengok Kak Suzy saja, apa orang panggil keadaan kilang dan apa jenis fabrik yang diterima, mungkin boleh tengok juga di edisi khas yang extended version lah for the second documentary Sampah Melata Alam Merana tu. Cuma Kak, saya rasa bila kalau kita tengok balik video yang saya cakap tadi tu, 2 tahun lepas awak pergi ke Lifeline Clothing Malaysia, kita punya fabric cycling operator kan, awak pergi, lepas tu saya ingat awak post dekat TikTok kan, banyak sangat-sangat kan, like viewer berapa adik? Ingat still tak? Growing. Saya rasa sekarang hampir 500,000 views. Serius 500,000 views? Hari-hari ada orang, bang kat mana, bang kat mana. Carilah Kak, carilah Dik. Serius. Tapi kadang-kadang saya malas, saya pun tak apalah. Tapi boleh cakap setiap hari. Saya ingat 2 tahun lepas awak pergi ya Allah. So akak cakap pada masa tu dah berjaya kumpul 5.3 juta kilogram fabric. Dan tadi akak cakap 100 tan satu minggu. So sekarang berapa banyak yang akak dah berjaya kumpul? Mungkin jelah lepas kita tengok 2-3 tahun ni, ada banyak apa orang panggil
brand-brand terutama masa raya ni yang buat sangat banyak baju Melayu. Dulu kalau zaman saya kecil, mak saya je saya rasa yang banyak pilihan. Sekarang bila saya dah besar, saya pun ada at least 5-10 jenama nak kena pilih. Tapi saya tak pilih salah satu daripada semua tu. Saya jahit. So apa peningkatan ataupun what is the numbers sekarang? Okay, sekarang ni saya baru tengok data. Total collection daripada Malaysia dan Singapura adalah 11.7 million kilogram, 11.7 juta kilogram textiles and clothing, di mana daripada Singapura tu about 200,000 je, 200,000 kilogram je, sebab kita tak banyak bin kat situ. Katakanlah you nak bayangkan like si Suzy ni apa dia cakap ni, like what is 11.7 juta kilogram, kalau you nak translate into visualization kan, dia macam 70 juta pieces of t-shirt telah dikumpul and diverted away from tapak pelupusan. Banyak tak? Banyak. Banyak kan? Kalau kita letaklah contoh untuk bagi lagi jelas kan. Kalau daripada level G KLCC sampai 88 tu, akak rasa boleh muat tak? Penuh tak KLCC 2 tower tu? Twin tower tu. Agak-agak lah. 70 tak berani 70. Tapi saya lagi satu nak tunjuk nak analogi, muat apa kan analogi sama dengan you punya front load punya washing machine tu kan, tu 7 kg tu kan, at least 1.6 million front load washing machine penuh. Awak punya washing machine tu kan 1.6 juta front load. Kita punya studio ni boleh muat dalam berapa? Saya rasa 100. 100 lebih kot. Kecil sangat kan, 1.6 million besar lah studio kita. 70 juta bersamaan dengan front load washing machine yang 7 kg. Ya, 1.6 million. Bayangkan. Banyak kan? Habis macam tu. So banyaklah basically daripada 2018 sampai ke 2000 sekarang lah 2024. Betul. So basically 2025 data tu sampai 2025. Ya, betul. 2025. So dia double lah kan. So it's quite banyak. Crazy lah. So mungkin bila untuk basically yang tadi the value tadi tu adalah yang di recycle ataupun dia dah memang dekat dumping site. So itu adalah total collection akak So basically katakanlah macam like kita collect kan, daripada 2017 kita collect sikit-sikit. Masa tu kita start cloth ni sebenarnya bukannya saya bangun pagi tiba-tiba saya nak jadi pengutit sampah. Tak, sebenarnya saya mula-mula nak jadi peniaga jual kain recycle plastik botol. Tapi sebab kita nak jadi a full-fledged ESG textile circular economy kan, and then kita see that opportunity sebenarnya Malaysia ni terlalu banyak sampah kan. So basically dia adalah daripada collection kita, daripada tong sampah yang kita ada di Semenanjung Malaysia, iaitu Klang Valley, Putrajaya, Selangor, Kuala Lumpur, Melaka, Johor, Negeri Sembilan, dengan Melaka lah. Kita tak ada buka dekat North. And then collection drive kita dengan sedikit kita collect kat Singapore. Dia sebanyak itu 1.7 million kilogram. But kalau kasih pecahan, last year kita collect dalam 3.2 million kilogram, 2024, 2023 nak dekat 3 juta kilogram. Tapi tengok like tahun ni kan, macam cakap kat you kan, tengok purata dia 90,000 hingga 100,000 kilogram per week kan. Maksud dia kalau consistent collection macam ni, kita akan collect about 4 million kilogram over. Banyak dia. Faham? So basically the buyers dia akan meningkat lah. So mungkin itu antara sebab orang dapat awareness, sebab dia bubur dalam bin, ataupun sebenarnya dia lagi banyak orang beli. Kita macam you dengan I ni dah tak pergi sekolah dah lama. Maybe it was not part of the syllabus. Betul kan? Kena sekolah selalu. Kena sekolah selalu. Sekolah dah lama dah tak pergi. So saya sebenarnya sebab saya buat kolaborasi banyak dengan cikgu, saya kesian kan dekat orang. Biasanya orang macam macam kita ni kat sekolah tak ajar. Tak betul. Sebenarnya education system kita sangat promote recycling. So nombor 1 recycling, sebab dalam syllabus daripada ramai sangat-sangat saya cakap kan, sebenarnya mak bapak diorang tu stres sebab anak suruh recycle. So anak influencer kan nombor 1. So awareness daripada kecil, dan it is mak bapak kena buat. Nombor 2 ialah zaman dulu kan, dulu lah, sekarang pun sebenarnya banyak kawasan kan, kita nak recycle
tong fabriknya kat mana kan. exactly. Banyak dan saya selalu cakap ke orang kan, macam kadang-kadang Malaysia ni kan, kita ni banyak awareness, duduk bersyarah kat sana, kat jingle, ada lagu recycling, tapi kan last kali kan recycling box you kat mana? 50 km away dekat negeri lain ataupun daerah lain, tak guna kan. So basically memang ramai orang nak recycle tapi tak tahu kat mana. So sekarang ni lagi banyak lagi recycling bins ada. So orang ambil kesempatan tu, okay, this is what I've been waiting for. Lagi satu, okay lah, fast fashion pun masalah juga. Zaman you are about 10 years plus, 12 years plus younger than me, right? Zaman I dulu kan, nak pergi shopping pun dulu slow fashion kan. Kita pakai baju jenis macam raya 3, baju 3. Lepas tu beli baju, lepas tu pakai banyak kali kan. Zaman sekarang like you nak pergi Halloween party, you beli baju satu. Lepas tu adik punya birthday party warna pink, you beli lagi satu kan. Lepas tu you buang sebab apa? You tekan Lazada, Shopee or whatever, right? Murah dan senang and you tak ada emotional attachment. Itu masalah dia. Sebab you tekan sampai dekat rumah you. As a result, rumah kita pula, almari kita tak membesar badan kita je boleh membesar ni kan. banyak kita kena sekolah gitu. Makan sikit okay, betul. Badan kita je besar kan, almari tak besar. So betul. Bila kita ni gatal tangan, tekan, lepas tu kita buang. Lepas tu masalah juga bila tong fabric tu recycling tu kat Shell station ke dekat tepi rumah you, buang macam tu je. Tak apalah, baju RM10. Itu masalah orang bandar. So basically lagi satu, zaman-zaman dulu, saya tak tahu kenapa saya ni daripada data juga orang-orang daripada psikologi. Orang tua zaman dulu kan, like the baby boomers, right? Dia hobi dia jadi hoarder. Tak boleh yang ni baju dia 15 tahun kena simpan whatever not. Tapi generation kita ni dia romantism, dia ada macam semua ada attachment issue kan. Zaman kita tak ada macam like kita minimalis kan rumah, like lagi satu kita tak nak tengok pun. Saya ramai kawan kan, umur 20 lebih kurus. Sekarang maybe berat dia 40, sekarang berat dia 60. Dia tak nak tengok pun baju dia kecil-kecil 40 kilo. Sakit hati. Sakit hati kan. Sakit hati dia kena cakap. Memang tak ada harapan nak kurus balik dah 20 kilo. So dibuang je. So behavioral pattern, accessibility, awareness. So soalan you Rija, sebenarnya it's susah nak jawab sebab banyak faktor. Lagi satu ni wanita umur 20 lebih, pakaian dia skirt sampai sini, tapi dah ramai dah pakai hijab, pakai panjang. Saya nak buat apa, takkan nak pakai skirt kalau skirt kecil kat rumah. Ramai sangat because you change image, bukan just badannya berubah tapi image berubah, so dia recycle lagi. I see. So itu adalah kesan-kesan berantai lah daripada tadi akak cakap berkenaan dengan mungkin ada perubahan zaman. Zaman dulu lain, zaman sekarang lain. Zaman sekarang, kalau macam saya pun nak tanya kan, saya dah kenal awak dah berapa tahun, perubahan berat badan awak pun macam like bursa saham betul. Jadi saya nak tanya awak, jangan saya tanya saya pula nak tanya kan. Betul. Saya nak faham mana pergi baju bursa. Itu kita kembali lagi. Bukan berkenaan berat tu, saya rasa dia ada, mana beli baju awak? Apa orang panggil, dia ada perubahan fasal juga, tapi dia macam on monthly basis. So kalau bulan-bulan yang mungkin stres, dia akan jadi makan banyak, so jadi besar sikit. Kalau happy, dia akan jadi kurus sikit. So mungkin sekarang ni dia tak kurus, dia tak besar, dia stres pun tidak, happy pun tidak. Jadi awak simpan lah baju macam size XL, ML semua. Saya masih boleh pakai baju sebelum COVID. Sebab saya tahu saya akan sampai balik kitaran tu, akan sampai saya boleh pakai. Tapi masa baju kurus pun saya kena simpan juga. So that nanti bila dah kurus balik, saya boleh pakai. Tapi saya ada satu formula yang saya guna sekarang. Iaitu? So bila kami pergi buat program, kita ada baju putih yang kita bagilah, which untuk sukarelawan Belia Perhatian ni kita panggil mereka sebagai Laskar Putih. So apa yang saya buat adalah saya ada size M, L, XL, dan saya akan gila-gila pakai ke mana-mana saja saya pergi. So ada orang yang akan cakap macam ini nak iklankan dia punya NGO lah kot. Tapi tak. It's the easiest way untuk tukar dan. So jadi awak jenis macam like setengah orang fashion conscious kan, dia nak baju dia terletak kat sini kan, like dia punya shoulder. For some occasion, yes. There's place and time for something. Dan untuk hari-hari biasa ni saya rasa it's just
another day. And, you know, pakai je lah yang apa yang ada dalam almari tu kan. So almari saya tak besar, saiz baju saya pun tak bertambah. Rizal. Awak pula, kan? saya nak dengar. Saya nak dengar awak pula. Saya memang macam ni je daripada dulu. Tak juga. Tak. Awak berusaha saham awak kecil sikit lah. Dia punya banyak macam ni. Tapi dulu masa sekolah besar lah. And then dia menurun-menurun. But COVID dia turun. But dia naik balik. So sebenarnya dia macam roughly sama je. Dia 80 to 88. Dia punya range tu macam dekat situ je. So dia tak banyak beza. As for now saya masih tak boleh pakai L. Masih kena pakai XL. Walaupun ada berusaha sikit turun. Tapi masih dalam range tu lah. Saya nak tanya lagi sikit. Sorry lah, saya nak take over sikit. Saya curious. Korang, I know your age, right? So kita backtrack 10 tahun lepas ni mesti first time episod pertama saya yang host kena tanya, saya kena nak grill. tahu. Kita rasa kena grill kan. Awak punya ni baju awak kan dulu kan, example kan, takkanlah fashion awak sama dalam dulu macam baju fashion dia tengkorak ke apa kan, like you know, or you know like youngish punya trend. Kau buat apa? Simpan lagi ke, hand me down ke, buat apa? So untuk generation kita orang, I'm not sure kita generation kita ni siapa? Generasi kita lah. Gen Y korang ni lah. Gen Y. So kita orang tak banyak beza daripada dulu sampai sekarang. So dia tak ada macam kalau sekarang ada budak dia style crop top. Lelaki pun boleh pakai crop top. Tapi zaman kita orang tak ada. So benda-benda tu dia sebenarnya dia masih sama. Fashion tu tak berubah. Right. So dia tak macam sekarang punya gen. Dia dah macam seluar dia macam besar kan. Baggy-baggy. Lepas tu tiba-tiba pakai kasut office. Yes. Dia jadi lain. Fashion dia lain. Tapi kita orang tak into that generation lah. Okay, faham. Kita adaptive generation. We are sandwich generation. So kita macam ada retro tapi tak retro sangat. Kita ada modern. We are the pioneer. We are the pioneer for whatever fashion yang ada sekarang. Tapi kita tak too extreme. Okay. So kita masuk balik. Kita kita tanya balik akak. Tapi saya rasa kita berhenti dulu untuk episod ni di sini. Kita kembali semula selepas ini. Kembali kita dalam segmen yang kedua, edisi khas Aidilfitri bersama Kak Nick, Kak Suzy. Kak Suzy pengasas Cloth Circularity. So Kak, kita masuklah balik kan on circular economy. So basically yang kita tahu plastik dia sebenarnya banyak lah. Bila the moment you nak recycle plastik, dia ada indication. Dia ada indicate yang recycle punya tu one, ada one, ada two. Lepas tu dia ada mention on dia punya apa, polyethylene ke apa kan. Cuma on fabric. So macam mana kita nak tahu dia punya produk tu lah. Basically dia nak recycle, boleh recycle 2 kali ataupun dia dah sekali pakai dah tak boleh pakai kan, sebab dia ada berapa ratus jenis of fabric or textile kan. So macam mana you nak kenal pastilah. Kenal pastilah. So that dia boleh recycle ataupun tidak. So basically betul you cakap kan, like you know plastik ni macam-macam jenis kan, HDPE, LDPE. Kalau Kelantan juga you supik, kalau orang KL panggil shopping bag, you know, yang tu LDPE dah, right? Like for plastik botol you minum tu, or even like your fruit container tu, yang tu PET bottle 06 nombor dia. So yang tu sebenarnya sama composition dia dengan polyester, sama jenis, right? So untuk jawab soalan you tu sebenarnya katakanlah broad spectrum, tapi I kasih bahasa pasar dengan senang lah. So sebenarnya PET bottle ni katakanlah dekat industrial level katakanlah benda tu belum masuk laut kan, you boleh, dia maksud dia pristine quality, cantik molek lah kan. You boleh buat jadi baju. Tapi katakanlah benda tu dah masuk dalam laut, degraded semua, yang tu tak boleh buat baju dah susah nak convert jadi yarn ataupun benang, whatever, not susah Yang tu sebenarnya seelok-eloknya dibuat carpet. Carpet tak apa. Carpet all over great quality So basically soalan you tadi ialah yes, it's true. But also what I know is that you know certain plastic bag pun dia tak guna PET, sebab PET ni mahal. PET ni stiff competition tau. Okay, sebab sekarang PET bottle sebenarnya yang cun gila-gila kan, sebenarnya dia buat jadi bottle balik kan. You tahu kan, like a lot of plastic bottle nowadays yang paling cun quality dia
botol jadi botol. Second quality baru daripada PET bottle into pakaian. And then katakanlah degraded quality, you ambil daripada punya beach clean up tu, jangan mimpilah you nak buat botol balik. Siapa nak kan? Jangan mimpilah you nak buat fiber, nak buat baju. It will never happen. Okay. Soalannya cantik. Berapa kali sebenarnya katakanlah plastik botol tu dah buat jadi baju, lepas tu kita nak transfer jadi baju. Saya tanya textile engineers dia daripada Netherlands, also China, because these are all the countries yang sangat advanced. Dia sebenarnya cakap sampai 7 kali. Tapi 7 kali maksimum, but of course lah degraded quality. Okay, tu cerita dia. So plastik, so awak kan macam like you are promoting plastic, conservation whatever not, right? Itu sangat-sangat penting, especially right, sebenarnya plastik ni ada ekonomi dia sendiri juga kan. Bila crude oil price you mahal, that is when orang nak cari alternatif, orang beli daripada plastik botol kan. Tapi masalah dia bila crude oil turun, right, kenapa you nak ambil alternatif, right? Kalau orang tu tak fikir alam sekitar, dia fikir ekonomi. So there's many various ways you can look at things sebenarnya. Faham? So so boleh bertukar sebanyak 7 kali lah. So basically the moment dia jadi baju ataupun tekstil tu, sebenarnya dia untuk dia recycle tu lebih banyak lah compare to katanya plastik. Tapi saya tak pernah jumpa jurnal ni daripada perbualan saya dengan pelbagai textiles engineers. Tapi sebenarnya lagi satu yang lagi besar sekarang ni sebenarnya around the world is actually textile to textile recycling. Okay, textile to textile recycling ialah if your baju ni, contohnya saya rasa baju saya ni, kain saya ni mostly polyester. I might be wrong sebab saya tak tengok label masa saya beli ni. saya tengok design dia. Katakanlah saya baru balik daripada China 1.5 months ago. Saya pergi Suzhou. So basically kita baru what do you call that, kita juga ada source kita punya textile supplier yang buat daripada polyester jadi polyester baru. So itu, tapi yang tu you might be wondering kan, like apa beza harga dia, quality dia kan. Jawapan dia ialah, terus terang saya cakap, of course daripada virgin polyester yang baru, yang macam like from ni, yang tu paling murah dengan highest quality. Recycled plastic bottle ialah second daripada in terms of price, mahal sikit daripada virgin. Yang paling mahal sekali ialah textile to textile, sebab dia guna macam-macam jenis chemical whatever not. Okay, so saya pergi kilang tu sendiri baru-baru ni in Suzhou. Nama dia GRN. Saya tanya juga orang GRN ni kan, boleh kita mention boleh. And kalau tengok company profile GRN tu, dia selling tu one of it Decathlon. So kalau lepas ni tengok Decathlon, saya tengok company profile yang dia cerita kat saya bercerita. So some of our customers pun kita ambil daripada situ lah punya fibers tu, daripada textile to textile. But like I said, mahal dia banyak. Nombor 2, quality dia of course tidak setanding dengan virgin polyester. Tu cerita dia. Okay, so mungkin untuk kita menilai lah impact alam sekitar dan social fashion on segala kitaran lah. Benda ni agak sukar lah untuk kita menilai impact alam sekitar. Cuma mungkin apa cara-cara yang boleh kita menilai dan menyampaikan impact sebenar inisiatif ni. So selain kita bercakap tentang numbers lah. So basically numbers yang sisa yang dialihkan ataupun pakaian yang dikita semula. So basically katakanlah tadi kita ceritakan 11 over million collected lah, lepas tu 1.6 million front load punya washing machine lah. Tapi kita nak calculate pula ialah sebenarnya kalau ikut carbon semua bersamaan dengan 26 million of 26 million kilogram of carbon dioxide equivalent, right, has been avoided. Kata kalau you masuk like orang macam like tak terfikir lah, bila you buang baju tu dalam landfills kan, satu jenis gas akan the emission is called methane gases kan. Kalau you bawa kereta tu carbon dioxide, betul kan, ni methane gases. Methane gases ni about 26 million kilogram avoided. Maksud dia juga, kata kalau kita calculate lagi satu ialah bersamaan juga kan, kata kalau gas tu daripada pengiraan daripada carbon calculator kita ada bersamaan dengan 13 juta fire extinguisher penuh. Banyak tu dik.
Lagi satu ialah ramai orang kat Malaysia ni dia tak terfikir kan, kerajaan kita allocate banyak duit kan untuk landfill. Dia ingat masuk buang kat landfill ni free, tidak ya, ada tanah, ada you know a lot operational whatever not. Bersamaan juga about close to 2 million ringgit lah of landfill cost save lah. About that, kurang sikit lepas tu. Tapi kalau compare ada industri lah. So basically industri yang pengeluar karbon yang paling besar dekat I think Malaysia lah kot adalah transportation. That's right. So, transportation. So kalau textile ni dia di dalam berapa persen? Kalau okay, daripada kata I don't have like in Malaysia tu saya tak ada, tapi kata kalau global tu orang cakap like is the second largest sebagai industri, right, as a producer. But Malaysia ni kita dululah, kalau data-data zaman dulu Malaysia used to be world top 15 polyester producer. I don't know about now ya. Saya tak rasa pun. Saya tak check kan. Tapi the point is that kalau kita tengok global data, it's the second largest producer lah of greenhouse gases kan. Ya, itu masalah dia. Tapi kata kalau nak cakap pasal data in terms of what do you call that, berapa persen daripada pembuangan tu textile, right, yang daripada kajian pada landfill kita jumpa 4% je. Yang paling banyak of course adalah makanan dan juga plastik botol yang awak your advocacy is that, right, which is betul lah, plastik botol. Plastik, no, plastics as a whole, not plastik botol. Okay. Yeah. Baik. So Luqman, mungkin ada soalan? Ya, saya rasa ini adalah kali pertama dalam mungkin berpuluh episod yang kita buat, saya terkagum dan terkaku sampai walaupun ada list of question, saya sebenarnya tak tahu nak masuk kat mana. Kenapa? Sebab awak kena grill tadi. Dalam perbincangan ni mungkin masih trauma bila tanya kena tanya balik. Tapi saya rasa mungkinlah mengambil kira semangat Aidilfitri yang kita masih sambut lagi kan. Satu, of course, bila kita bercakap berkenaan dengan tadi akak sebut berkenaan dengan gas methane, tu pun ada kaitan dengan industri yang lain, which is the agriculture punya industri. Tapi saya rasa ada mungkin kaitan yang tak is a indirect relation bila kita bercakap pasal hari raya ni. Sebab satu, you nak lebih banyak rendang setiap kali you buat open house. Betul. So lagi banyak daging akan keluarkan lagi banyak methane daripada lembu dan sebagainya. That's right. Tapi mungkin juga dalam realiti dan konteks yang lebih dekat dengan apa yang kita bincangkan hari ni, which is the fashion industry. So kalau daging tu you makan buat rendang, kulit lembu tu you mungkinlah boleh buat kompang, you buat apalah sebagainya kan. Bulu kambing you buat baju sejuk. I think so because this is not my industry. Mungkin kena grill pula lepas ni kan. So ada disclaimer. Ada juga yang saya dengar sebenarnya kawan-kawan yang for each of the open house yang dia pergi tu, dia pakai baju baru, dia pakai baju lain-lain. So untuk orang yang mungkin ada satu buat open house dan kedua as a host ataupun as a guest yang di-invite, apa nasihat akak dekat orang-orang macam ni, just to kita nak raikan suasana hari raya sekarang ni. Kita first of all saya nak tanya kan, macam like wanita ni kan, dia suka kita kalau yang pakai baju ikut body shape tu kan, sebelum kita nak judge dia kenapa dia pakai baju lain dia beli baju, maybe last year adakah berat badan sama ke tak kan, maybe tak muat kan. So itu nombor satu. Tapi assuming that dia ni memang hobi dia suka shopping kan, so basically saya dapat idea ni kan daripada seorang profesor daripada local university, and as a this guy is so brilliant tapi this is based on hijab tau, and I think it can also be implemented with baju traditional. Sebab dia perempuan ni, when the ladies right, like me as well right, kita tak suka sangat pakai baju sama, especially masuk social media macam nampak macam uniform kan, like baju kita kalau baju sekolah, baju kurung, uniform sekolah sama tak apa, tapi tak nak baju raya macam uniform kan. Sama je. So seorang ni, this prof cakap kat I, kenapa kan, especially untuk wanita pakai tudung, kenapa tak buat tudung swapping? Okay, seorang organize, okay,
katakanlah you 2 orang kan, you 2 orang organize, you charge seorang perempuan tu RM5, okay, lepas tu you kena bawa at least 5 to 10 tudung. Okay, lepas tu each person you charge RM5 to cover cost whatever not, right? And you boleh swap. You faham tak? Like tudung you pakai berapa kali? On the spot you buat party swapping tudung. So tudung tudung is very straight to the point because it's either square or like panjang tu kan, so it's tudung easy. Bawal, tudung bawal is like, and kawan-kawan I yang pakai tudung pun cakap diorang ada 50-60 tudung, lepas tu tak tahu nak buat apa. Usually yang buruk ialah yang warna hitam ataupun warna basic tau, yang warna macam like orange, ada bunga-bunga, ada whatever not tu kan. Ini bukan personal reason, orange tu buruk. Tak. Macam dah macam orange dia tak nak, dia perception. Okay, karat lah. Karat ke apa kan, ataupun fashion is perception. Tudung kalau orange. Orange lah, warna orange dah boring pakai 2 kali sebab kak cik punya tu tema baju dia kan warna orange kan. So basically kan you buat tudung swapping. Same goes with baju. Traditional costume, right? Kenapa you tak boleh buat swapping? Mungkin saya rasa ada satu dia punya, not to say bad connotation, tapi ada mungkin bad perception in terms of hygiene. Contoh kalau you nak swap tudung, so dia mungkin ada orang ada kelimumu, ada orang ada, I don't know, ada orang mungkin ada kurap kat kepala. which bukanlah semua orang akan ada benda tu. Tapi dengan orang yang you tak kenal, you nak tukar-tukar macam tu, baju pun kadang-kadang I don't think kita, pergi sental lah dek, banyak pergi sental lah, breeze yang betul. So I think mungkin itu yang menyebabkan ada stigma dalam kalangan masyarakat. That's right. To do that. I think mungkin kalau macam, sebab yelah baru saya rasa awal tahun ni ke apa, semua ada kahwin diraja sana, kahwin diraja sini kan. So kalau macam Kate Middleton, dia kahwin, dia guna balik baju mak dia, baju mak laki dia lah, Puteri Diana kan. So dia recycle. So yang itu boleh lah, dia dah pergi dry cleaning ke apa ke, saya pun tak tahu. So dia punya hygiene part tu done, dia punya fashion part pun juta-juta done. Tapi untuk orang macam kebiasaan kebanyakan ni yang kita tak tahu dia berpeluh kat mana, dia dah bawa masuk lumpur ke apa, saya rasa mungkin lah that is a stigma di kalangan masyarakat. Was-was. Yes. Berbanding dengan kalau macam saya tertarik bila Kak cakap tadi, ada baju yang kalau dah degrade tu dibuat kapet. So kapet ni macam ini pun kita pijak je lah kan, kita tak pakai dan kaki tu pun kita basuh ataupun kita pakai kasut sebagainya. So itu untuk raya lah, sebab saya rasa ramai, saya pergi tengok macam semalam pakai baju lain, hari ni baju lain. Tapi beli baju thrifting tak apa pula. Itu yang kita akan sebut budaya thrifting. Yang tu lagi lah sebenarnya, yang tu lagi bahaya. You tak tahu siapa tau. Saya dah cakap dengan ramai orang, ini dan baju, ni baju siapa, dan tahu dah baju orang mati. Tapi apa pandangan akak tentang budaya thrifting ni? Pergi kedai, dia kalau apa, bahasa Melayu dia orang panggil apa? Selam. Bandel lah. Kedai bandel. Laki panggil bandel, kata nak glamour panggil pre-love, tapi kalau nak sample panggil thrifting. Pilih lah yang mana. So apa pandangan akak secara general berkenaan dengan konsep ataupun budaya bandel, thrifting or pre-love? Biasanya kalau perempuan ladies in the baby boomers generation, they don't like it because dia punya stigma lah macam like ni baju orang mati tu biasanya macam tu. Tapi saya ni Generation X, saya nampak kalau baju tu ada logo Versace ke, dia mahal ke apa, tak fikir pula baju orang mati. Tapi kalau baju tu tak berapa mahal, tak nak lah baju siapa ni pakai. Sebenarnya it's psychology kan. But saya tengok macam Generation Y and Generation Z especially kan, it's a pride. Diorang rasa macam like I'm doing something cool in the sense that, first of all, kenapa I nak spend duit banyak-banyak? Especially Generation Z, diorang dah lah the generation where semua benda mahal dan kompetitif. Satu sebab mungkin dia pun memang tak ada duit. Tak ada duit. Tak ada duit kan. Handphone nak glamour, nak ada data, lepas tu nak beli Grab food kan, lepas tu baju tak nak sama, nanti malu muka takat gambar dekat Instagram, kat TikTok kan. They don't mind, which is I think amazing. Tapi thrifting ni, kalau saya tengok kalau dekat Jalan Raja Lahut, tak silap lah. So dia jual barang branded thrifting. So dia tak adalah murah sangat. So dia masih lagi beratus-ratus. Tapi mungkin dia follow on kawan-kawan punya
gang lah. So gang beli, dia pun nak beli kan. Tapi kalau nak compare, kalau laki lah basically yang suka thrifting ni adalah laki. So dia akan belilah. Tapi benda tu tak murah sangat. Tapi kalau perempuan pula, dia tak kisah sebenarnya mahal ke murah, janji membeli. Dia pergi kat Shein tu, dia akan tekan. So itu perempuan. Akak setuju tak dengan statement ni? Saya rasa lagi baik thrifting daripada beli dekat Shein baju baru tak? In the end, kalau ikut konsep of using of new raw materials, in the end, kata kalau Shein tu dia guna semua tak ada sikit pun dari segi sustainable fashion kan. Sustainable fashion, it can be in the sense that dia guna sustainable punya fabric ataupun dia punya throughout the dyeing process tu dye kan. Dia guna less chemical ke, dia banyak terminologi macam daripada tu baik. In the end, katakanlah tak ada orang beli baju second hand tu, siapa nak beli lah sekali kan, masuk landfill juga tak. So to me, someone has it is fine. I mean, it's better than beli baju baru tak. And lagi satu, saya suka orang thrifting ni sebenarnya daripada segi ekonomi lah kan. You nak beli baju baru mahal, ataupun of course beli kat Shein lagi murah. But the thing is that beli baju thrifting ni lagi ni kan. Lagi satu, handbag tu tak apalah. Dia nak beli handbag, designer handbag baru mahal gila-gila kan. Baiklah you pergi second hand. Lagi satu, menyelam kan. Lagi satu, bila saya tengok macam manusia ni macam jenis kalau dah kaya gila kan, macam setengah orang tu dia beli bag daripada this season, lepas tu next season tu tak boleh pakai, dah macam dapat demam kepialu, malu kan nak bawa kan, demam kepialu. Demam kepialu macam alamak ni tak like the next season outdated so kena jual kan. Yang tu orang kaya gila. Orang yang macam tak pernah rasa, tak apalah ke outdated ke 10 season ago tu janji ada logo LV ke logo Chanel pun dah segar. You know what I mean? So there's a demand, there's a supply. I think it's fine. Okay, so bila kita cerita pasal fast fashion, akak banyaklah kena supply banyak bin lagi lah kan, sebab dia got demand. So mungkin akak boleh ceritalah bagaimana akak bekerja dengan PBT. Last time kalau kita ada majlis bandaraya Iskandar Puteri, akak ada cloth bin dekat sana kan. Mungkin akak boleh cerita sikit lah basically macam mana akak nak tingkatkan infrastruktur bin tu lagi banyak tempat, dan mungkin apa sokongan yang diberikan oleh PBT ataupun corporate dalam memastikan lagi banyak bin tu ada dekat Malaysia. Okay, so basically bin yang metal you tengok tu, kita ada macam 500-600 tong tu, yang tu fabric recycling operator kita orang punya. Mahal tau sebenarnya tau. Satu tong bin tu $2,500. Okay, kenapa mahal? Sebab nombor satu, kata kalau tak berat kan, nanti terbang, lepas tu dengan bin-bin tu sendiri orang akan orang ambil lah. Orang ambil lah, bukan sangat baju kan, bin-bin so hilang, lepas tu dia jual dekat besi buruk kan. So itulah masalahnya. So nombor satu, yes, kita nak letak, but we must ensure that it's strategically located, whereby satu bin tu easily accessible. That's why kita letak dekat petrol station or shopping mall, supaya satu bin tu is serve for a lot of people. Sebab mahal kan. Privately owned by our what do you call that, fabric recycling operator. Nombor dua, kita juga kasih alternatif lain di mana a lot of companies as part of their ESG punya initiative, dia buat cardboard indoor recycling bin. So kalau lebih 300 kg kita letak dalam store, whatever not, kita collect for FOC. Lepas tu kita kasihlah environmental impact certificate yang menyatakan berapa greenhouse gases dia dah save daripada XX kilogram, yang cerita tak kan, macam like washing machine visualization semua kan. Lagi satu, kita juga menggalakkan macam majlis MBIP, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, dan macam-macam lagi. Dia organize fabric recycling collection drive. Satu hari you panggil orang like community pergi collect. Macam hari tu kita buat kolaborasi dengan IIUM Kuantan, berpuluh ribu kilogram student semua kan. IIUM Ipoh. Bersih lah dia orang punya marhalah, dia punya
bersih ya, habis berpuluh-puluh ribu dengan community kan. So so it's not only in terms of tong fabric yang metal yang mahal gila tu, tapi there's a lot of other ways kita nak ni. Macam mana like I must credit lagi satu KPKT dan juga SW Corp tapi SW Corp sekarang dia merangkumi Putrajaya, Selangor, Putrajaya, Kuala Lumpur, Melaka, Negeri Sembilan Johor kan. So dia menyelia kan, so they control that, menggalakkan 3R is amazing. And of course the local councils like macam-macam local council kat Melaka local council like Majlis Bandaraya Melaka and also Hang Tuah Jaya and also Jasin. So semua tu sangat-sangat aktif, right? Because why? Because it's part of their role as well, and they're really playing it as a role. In fact, saya dah kena marah banyak kali sangat-sangat, right? Daripada local council, kalau mana lagi tong nak banyak lagi ataupun like tong penuh ke apa, saya memang kena marah. Tapi saya pergi Aeon pun sebenarnya banyak. Aeon kita ada berpuluh-puluh tong sama. Tong fabric. Aeon memang, okay, you mention Aeon is so amazing. Kita dah collect lebih daripada 1 juta kilogram daripada semua Aeon sahaja. Yes, that's great. Japanese company kan, and the culture dia memang gempak. So atas semangat. Awak recycle kat mana? Saya recycle dekat Aeon, ada di A2, saya di apa orang panggil Iskandar Puteri. Kita buat di sana, di sini dan okay. Tapi yang paling penting sebenarnya saya ada satu soalan. Kalau kita cakap berkenaan dengan kitaran lah, ekonomi kitaran ni kan. So sebenarnya ada tak idea untuk saya rasa this is mungkin bukan, saya harap tak sensitif lah soalan ni kan. Go ahead. Dengan kita mula, dalam keadaan kita mula episod ini tadi. Tapi contoh kan, bila orang meninggal, so ada tak pernah wujudnya idea untuk buat kain kapan tu daripada bahan yang, sebab saya first tak tahulah apa bahan yang digunakan untuk menjadi kain kapan tu. So pertama, kedua, kain kapan tu confirm lah adalah kain yang akan diguna dan ditanam untuk selama-lamanya lah. Untuk jenazah yang digunakan tu kan. So what's your comment? Sebenarnya kan, saya macam tiba-tiba terfikir, tapi 5 years ago ada orang tanya tau. Tapi kan, saya tak berani nak jawab soalan ni sebab yang tu kan, subject matter expert, dan juga kita kena dapat daripada orang-orang ulama agama juga opinion. Saya tak berani. Kan? Sebab tak berani. Kain lah kan? Kain lah. Kan? Bayangkan kan, kita beranak, kita like semua orang meninggal kan. Itulah. So tak apa, kita berhenti dulu dengan soalan yang saya harap taklah sensitif dalam keadaan it is a reality kan. Kita mulakan, you nak pergi haji ke apa, you kena pakaikan warna putih juga kan. Semua ni apa-apa pun sebenarnya, you tak pakai baju tu masalah kan. You kena meninggal pun you pakai kain juga kan. Betul. You have raised a very good haji kan. Orang pergi haji, orang pergi umrah, kain ihram. Exactly. So you nak kena buat juga. You tak boleh tak pakai baju lah. Kain tu mesti ada. Okay. So saya rasa untuk segmen kedua kita berhenti dulu dan kita kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kembali kita dalam segmen yang ketiga, edisi khas Aidilfitri. Bersama kita adalah Kak Suzy. Menyambut Ramadan, Aidilfitri. So basically dulu kita selalu dengar, kita selalu dipaksa oleh family. Dia akan cakap, Jal, kau pergi almari, kau pergi tengok baju apa yang kau tak pakai, dan kau letak susun cantik-cantik, dan kau pergi bagi dekat rumah anak yatim ataupun rumah ni lah, orang yang susah. Dan benda tu masih dibuat lah, tapi dia dah minimum. Sebab sekarang ni
anak yatim tu semua pun dia dah jadi bapak dan mak orang. Bukan dia jadi bapak. So basically dia pun dapat baju baru. Dia dah tak orang kalau derma pun tak tahu dia nak buat apa. Mungkin dia simpan je dalam store. Sebab saya pernah pergi rumah anak yatim, dia simpan je dalam store banyak-banyak, tapi dia tak pakai juga. Okay, alasan dia adalah mungkin orang tu yang bagi tu pun dia macam dia tak susun elok, dia tak buat cantik-cantik kan. So mungkin budaya ni kalau kita nak elakkan daripada pembaziran kain ataupun nak buang terus, mungkin benda ni harus diimplement semula lah, so that orang lain pun boleh pakai. Dia tak semestinya anak yatim, saudara-saudara kita yang terdekat ni pun boleh pakai. Cuma itulah the attitude of bagi macam kau nak buang je. Sebab ni. So mungkin akak mungkinlah ada cara untuk nasihat supaya orang kalau you nak buat, you kena buat sungguh-sungguh atau betul-betul lah. Richard, you raise a very good point. Sangat-sangat bagus. Saya dah beribu-ribu orang literally tanya saya macam, yang ni kasih dekat anak yatim Majelis Community kan. Tapi baju tu macam like tak good quality Okay. So sangat-sangat baik, bagus the point that you raise. And in fact betul, saya sangat cakap banyak sebenarnya like Majlis Community, so pusat kanak-kanak anak yatim ni sebenarnya dia buat dalam store je. Betul. Okay, punca dia ialah nombor satu, zaman sekarang sebab orang banyak baju kan, so dia dah menerima banyak baju. Nombor dua, please remember the size, kesesuaian. Selalu orang fikir kan, you ingat baju you tu you size XS, lepas tu budak tu 15 tahun dah size L lepas tu you ingat boleh muat baju you. Nanti macam apa, macam orang cakap macam balut nangka Kod ear pun kan, like kod ear pun boleh tak kita berfikir. Tu nombor satu. Nombor dua, like people nowadays, just because you are from majlis anak yatim, you ingat you kena pakai baju buruk ke apa ni? Sebenarnya dia orang lah, you nak kasih something kat orang, kena baju baru. So to answer, and then most importantly, sebab Malaysia ialah is a very caring society. Kita ni masyarakat macam tu. So basically, in fact, banyak sangat-sangat macam like retailers, right, kedai-kedai, like gedung-gedung ke apa yang tak, what do you call that, tak laku, and then dia kasih direct. And in fact, dia siap tanya tau, macam setengah like estimated size kan. So kita ni yang pada household ni yang macam like baju dah koyak ke, ataupun kita dah tak nak, ataupun 30 tahunnya arwah mak kita punya nenek ke apa kan, nak kasih orang, kod ia pun berfikir sikit nak kasih benda tu kena bagus. And most importantly, boleh tak sort dengan tag elok-elok. Kod ia pun boleh tak buat macam tu. Itu pandangan saya. Sebab benda ni saya nampak macam yelah yelah macam saya cakap tadi, anak yatim tu bukanlah kau buat dia jetong sampah pula rumah anak yatim ni kan. Kau capak juga sebab kau rasa dia perlukan, kan, tapi sebenarnya dia tak perlukan pun. Dan you campak kat rumah dia simpan by store. Almari dia bersama dia. Awak tadi juga cakap almari awak pun tak membesar kan. Sebenarnya badan kita je membesar. What make you think that almari kita besar? Dia besar. So semua benda ni kita thought process kita dengan fikir sikit. Boleh tak kasih dekat orang yang dia bersesuaian dengan style dan size dia. That's something that you give. Kalau tidak, hand me down dekat orang lain lah. Betul-betul. Mungkin lebih sesuai untuk kalau baju-baju kalau yang dia bukanlah rosak, dia terkoyak, rosak lah, minor, mungkin boleh di recycle lah, instead of you capak terus ke rumah anak yatim ataupun yang sebagainya. Okay. So mungkin soalan ni adalah soalan yang kedua terakhir. So mungkin akak boleh share sikit mungkin apa koleksi ataupun kerjasama yang akak buat Aidilfitri ni. Mungkin ada corporate ke apa ke, merchandise ke. So kita memang day in day out right? Memang obviously banyak corporates macam like like especially masjid ke apa semua lah, they will be posting social media or also like buat poster, but
one of the campaigns that we particularly would like to highlight and to credit and praise is Sun Life Insurance, whereby dia buat campaign baju raya baru lama kan, like okay fine, so in collaboration with Cloth and Aeon and Inti International College dengan Majlis Komuniti anak-anak yatim kan, so dia dah pasang 10 tong fabric dedicated for baju raya for people to give away the recycle semualah. So Sun Life, but of course like I said, kat Malaysia ni in the end sebenarnya untuk especially the urban market centres, it has become a lifestyle. Tapi saya tak tahu macam awak cakap lah tadi, bagus ke sebenarnya lifestyle like boring buang, boring berang, that is something that is debatable, but it has become that. Okay man, for the last question untuk kita tutup lah, istimewa edisi khas raya. Kalau akak hari raya, apa kuih yang wajib ada atas meja rumah akak, rumah tetamu, rumah sesiapa yang akak pergi tu macam apa pasal kuih ni tak ada? Okay. Apa kuih tu? Okay. Sebab episod raya kan? Food raya. Kuih raya apa? Tadi saya datang tu awak duduk promote kek apa? Kuih apa awak duduk cakap sedap-sedap tu? Nama apa? Kuih tart. Yes. So kuih tart adalah kegemaran. Yes. Kak Suzy. Ya. Okay. Kalau tu kuih. Ya. Kalau air, akak suka air gas ke, air sirap ke, air masak ke, air apa? Air Ribena. Air Ribena. Kita tak ditajuk oleh Ribena tapi kita suka air Ribena. Air Ribena best. Air Ribena kosong ke letak gula, kena orang Kelantan? Kelantan lah, tak ada tak gula, like Acidis dah ada gula kan. Dah okey lah kan. So kalau makan, tadi akak dah cakap nasi dagang, ikan ayo. Ya. Mungkin in terms of dessert lah, selain daripada apa tai itik, selain daripada apa roti jalo, apa satu tai lagi itik, jalomah. Jalomah ya. So apa dessert hari raya yang kalau akak pergi rumah tu macam cemerlang rumah tu ada apa? Well I guess, but this is not every houses have it. I mean, big those who did this back then, they have the pudding caramel, right? Pudding yang with dia punya kuah tu boleh cuah sendiri. That's right. Yeah, with nata de coco or fruit cocktail. Yeah, so that's amazing, right? With the pudding, it's amazing, but jarang orang ada. Okay, so siapa yang nak jemput Puan Nik Suzila, pengasas Cloth. Saya busy kutip sampah lagi ni. Boleh pastikan ada menu-menu yang disebutkan itu. InsyaAllah beliau akan sampai di rumah anda. Saya rasa sekali lagi terima kasih Kak Suzy. Thank you very much for having me, and most importantly, like well done guys for all the things that you do at Belia Prihatin, right? And all the awareness, without you guys, right? Like all the things that we do also does not mean a thing, because takkanlah kita seorang je nak bersyarah, but without like the media outlets and the support from the fellow NGOs. So apart from you telling us thank you, we should be telling you for all your effort to say well done and thank you. Yep. Terima kasih atas terima kasih itu. Saya rasa betul bila kita pertama kali buat Jaga Bumi, podcast Jaga Bumi ni pun kita maklum kepada penonton dan pendengar bahawa antara objektifnya adalah untuk kita kongsikan platform ni kepada rakan-rakan NGO, rakan-rakan belia, rakan-rakan yang buat agenda yang sama dengan kita ni, so that this can be our common platform, to disseminate info, so that lagi ramai orang tahu. Bukan alam sekitar tu bukan tanam pokok saja, dia berkenaan dengan gaya hidup kita, cara makan, cara pakai, and I think the most important thing is the conscious, everyday kita tahu yang kita buat tu ada sebab dan kita buat tu ada akibat. I think that's the main objective lah behind mungkin kenapa kita buat Audiosia Jaga Bumi pun pada mulanya. So, sekali lagi terima kasih Kak Suzy kerana bersama dengan Jaga Bumi pada hari ini. Sempena edisi khas Aidilfitri. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin kalau ada salah, banyak salah kami. Tak kontak lama. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Harapnya ada lagi peluang-peluang collaboration antara Jaga Bumi, antara Belia Prihatin bersama dengan Cloth dan anak-anak syarikatnya.
Mungkin ke Singapura pula kita lepas ni, mana kita tahu. So itu saja daripada kami. Rizal, ada apa-apa kata-kata terakhir? Tak ada, just selamat Hari Raya lah untuk seluruh penonton Jaga Bumi dan Kak Suzy. Yep. So itu saja daripada kami. Kita jumpa lagi di episod seterusnya.